kita akan test UTV dengan Nip. Nip, ramai-ramai. Jom. Weh, macam nak masuk? Where's the door? You can wait. Oh. Weh, depan lah. Let's go. Kau besar, kau duduk depan. Tak boleh aktif kau tadi ni. Kau besar, tak liut. Tak muat. Tak muat dulu kau. Kau masuk dulu. So this is a 5-point harness. 5-point harness. Seatbelts. Yang mana sana? Sana. So jom kita test. 3 on shoulder, 2 on the edge, and 1 between your crotch. Good in. It's a bit tight. A bit tight. Pegang yap. Got it? Masuk dalam ni dia tergeliat ni. Twist to unlock. Oh, no. Right now. Now, bro. You can Sorry. put your hand here and here. Okay, this one. Yeah. Oh, on down. Just 1 sec. Okay. Okay, brother. Repeat kan? Wait, nyala. Nyala, okay. Cantik. Mana? Ni kamera. Ni masih banyak space. Nak masuk dalam ni dia tergeliat guys. Ni okay, Nip. Nak keren dekat bahagian bawah ni. Asyik memang ngam-ngam lah. Kamera boleh ke? Hotel dah tersepit ni bro. Tu pasal aku tak nak main ni kau tahu bro. Belum apa-apa dah menyeksa diri lah. Dah lagi depan pasal je. Ya, let's go. Wait, drift ni. This is drift. Bye. Oh, boleh angkat lagi. Woo! So kurang ajar ini mah. So kita akan jadi penumpang dulu sebelum kita ngetes. Oi, nak duduk belakang pun seksa mat. Tapi okey lah, selesa seat dia. Seat lembut sama je. So ni track santai dulu. Kita dah start masuk guys. Nampak dia tunggu. Air masuk. Habislah kamera. Satu pengalaman baru guys untuk media. Dapat test ATV. Ni yang kita naik ni UTV. So kita nampak dia punya kekemasan design tu memang smart lah. Dan seat ni memang selesa. Nampak carbon fiber baik. So kita tengah lalu bahagian
beralun. Tapi dia punya tayar, kalau kita tengok tayar dia ni memang suspension memang peranan lah. Oh, drift. No. One more. Boy, gila coy. No. Weh, kotor Nat. Macam mana buat bersihkan? Oh gila. Okay, so dah habis one lap. Hei, cuak mat. Hei, belum habis. Ya kan, sudah habis. Belum habis. Aduh. Agak kotor juga. Dia punya ni berlecak mat. Aduh. Tengok dia punya suspension memang baik lah. Nampak ya kawan-kawan lain. Oi. Oi. Drift again. Woo! Ui. Kita lalu jalan gravel. Best tengok dia punya suspension tu. Memang sedap lah. Kau nak lagi tu pun nak tak ada. Sekejap kita naik. Berapa lap dia lalu?
Tu tengah baca gitu. Alamak. Dia suruh baca. Siapa lagi semua? Kedel apa? Oh, Kedel. Gaya depan je, gaya depan. Tapi dia tu. Gaya depan. Dengan Adib. Aku nak tengok muka dia. Aku dengar muka dia tu. Dia buat 8 tu. Drift. Drift. Okey kah? Okey. Okey ya? Right. Mantap. Padu. Tak puas nampak tu. Macam tak puas tu bang? Tak puas dia Minta lagi? Aduh. Yeah.